Ni udang ni belah-belah 14 ringgit. Nasi goreng udang special 23. Nasi goreng udang celup 15. Paling murah. Nasi goreng ayam RM10. Nasi ayam RM10. Mi goreng udang special, mi goreng udang. Oh, dia mahal dari RM10 ke atas. Mi udang banjir pun RM14. Apa ni? Nak makan apa? Ayah nak nasi goreng udang 4 ekor tu. Mi goreng sotong. Goreng sotong satu. Mi goreng sotong. Yalah, mi goreng lah. 3 biji RM2.5. Tapai apa ni? Apa nak nasi beras. Mana? RM1.5 je. Yes, RM2.5. RM2.5 je. Betul. Kenapa tu kau? Dia ada 3. Siapa nak makan boleh macam ni. Oh. Specialnya dia punya ni. Dia guna daun apa ni? Daun palas kot. Ambil lah sekarang tengok. Sedap ke tapai ni? Kalau ibu makan macam mana? Okey tak? Dia gula mana? Gula manis. Tapai yang mana dah fermented. Saya tu kan beli kat cikgu yang tu. Tapi tu manis lah. Dia nak manis tapi manis. Udang banjir lah. Ni udang banjir. Okey. So Umi akan Ada berapa udang? 4 ekor. So Umi akan letak udang dalam ni. Kenapa nak letak udang kat dalam tu? Nak kopek dia macam mana? Okay. Susah nak kopek dia. Udang yang pertama transfer masuk ke dalam piring. Udang yang kedua, ni mi apa? Ni udang. Ni udang banjir. Kenapa macam kuah mi rebus je? Ni udang banjir sini. Manis. Rasa? Rasa dulu. Manis sikit. Tak makan ni? Manis. Dah rasa belum? Dah kena dah. Cakap tu, cakap dah betul. Pedas lah. Saya takut ayah tak suka. Allah, pedasnya. Ya. Sakit tekak dia buat. Allah. Teh ais. Terima kasih. Tak suka. Okay, ni nasi goreng udang. Apa ni? Ayam kan? Ayam punya. Banyak nasi dia. Sampai tak terpilih. Kamu ada apa tu? Nasi goreng sotong. Nasi goreng. Mi goreng. Hah? Nasi goreng? Kejut mi. Mi lah. Mana? Memulakan kamu macam nak nasi Kan kan? mi goreng. Tadi mi tanda apa? Tahu. Cik lah, mi suruh tengok lah mau. Ni portion dia banyak lah. Ni nasi goreng udang. Dia mahal sebab dia udang. Udang besar dia biasa-biasa je. Ni jari kita biasa-biasa je. Ya. Serius, sedap. Sini. Sedap. Okey tak? Sedap. Pandai dia masak. Tengoklah saya makan. Ni video makan. Sebab kan Ina tak nak muka dia masuk, saya buka muka ayah. Dia nak masuk dalam muka dia, dia dah serik lah. Dah lah Ina punya makan mi ni. Terpaksa jadi pelakon sendiri. Sendiri rakam, sendiri tengok, sendiri komen, sendiri like. Ya Rahman. Boleh Ina, tapi janganlah time-time macam ni. Makan comot kuah-kuah nganga ni. Sekarang ni nak jadi pelakon susah. Sangat susah jadi pelakon. Dah ha? Ni banyak lah, tak boleh makan lah benda. Nak kata tadi nak kenyang. Nak bilang ngantuk ke macam ni. Makan kenyang ni ngantuk benda. Satu orang lagi ngantuk sebab perut ni. Udang dia biasa-biasa je. Ni RM14. Nasi ni RM14. Tok cari situ tok. Besar ha, lari. Tok, minta tolong ni.
Cari apa duduk situ. Umi mau boleh cari tu boleh tengok. Okey. Mi goreng udang ketat. Siapa panggil macam tu? Panggil buruk sangat. Mana buat panggil tu? Siapa sotong? Oh ni sotong, bukannya udang. Mana minta sotong? Ya kan? Wah, ni dia. Oh, di sini basah. Dia masak. Besarnya sotong tu sebenarnya. Oh, betul besar sotong ni. Nak baju nak? Mana? Apa? Masuk dalam Ina punya piring ke? Kau boleh mi sotong satu. Mesti pedas. Pedas kan? Dah. Tu lah. Okey, kita ada kat pelakon nombor 2. Pelakon utama nombor 2 makan mi goreng sotong. Oh, tak suka tak ada buat telur. Angin. Nasi dia sedap. Sedap. Itulah silap makanan ini pula. Jangan ngantuk je. Dia benci je. Makan. Lepas tu kita order apa? Ketam crispy tak? Tak lagi nak makan. Tak order lah. Nizam yang order kita rasa. Tak lagi nak makan. Tak ada kulit je banyak. Ni boleh udang ni. Udang ni asalnya mesti warna apa hitam kan. Bila dia masak dia warna merah kan. Kan? Tak nak sebab ini yang nasi ni udang bila. Macam mana? Udang. Tak tahu lah tapi ni kuala Selangor kan. Ha. Dia pun ada je beli kat Muara ni lah. Ni ke? Ada. Ni bukannya udang laut lah, udang sungai. Dia laut tapi dia Muara tu dia orang buat kolam. Bukan Muara, Kuala. Kuala lah. Yang Kuala tu kan dia orang letak buat kolam macam dalam air. Sangkar, dalam sangkar. Ada kotak-kotak. Sama ni. Udang dia macam terlebih masak kan. Kenapa? Terlalu lama masak dia jadi macam liat sikit. Dia nasi dia goreng tu. Siap. Banyak. Dia orang tu ni ditambah je ni. Ambil lah. Ambil ke makan? Ya. Kamu pelakon kedua. Ayah punya assistant. Kami tak nak masuk dalam video ayah, tak apa. Kenyang lah. Nama kedai ni apa? Root 5. Tu, mi udang banjir nama kedai ni. Tu ada Root 5 ni. Tak tahu dia tulis kat sana. Ni air nak tak dalam air? Tak ada. Oh. Tak sup. Tak kan? Kita ubah kat pelakon utama. Tak boleh tengok mesti nanti nama apa. Sekarang ni ada 2 orang pelakon. Saja tapi habis bilang. Ada orang nak tak nak masuk dalam punya video tak? Tak nak dengan nganga ni. Nak makan gelodor ni.
Ui. Ni Wei makan udang ni nak buang kulit dia. Tak syok ni. Tak kopek kulit. Dan kalau dah Kupas siap, habis. kalau dah siap kupas pula, bila masak tak sedap kan? Dia hilang manis. Kepala udang ni, kalau kita buat masakan, masakan kita kopek udang, kepala jangan buang. Semua kepala tu rebus buat air. Lepas tu masak dalam makanan. Sebagai dia punya sos. Rencah. Tu macam nak buat goreng. Oh, tak apa, terima kasih. Makan dia sikit. Aduh, kopek dia. Okey, puting ke pelakon yang kedua. Nak bagi dia nampak ni. Stop. Nomah lah. Duduk ya Allah. Betul. Ini habis ni mulut kamu ni. Lah, macam ni nak kena kat lagi. Kenapa? Dia tak apalah kot. Pedas. Alah. Anak jantan, masakan pedas sikit je. Tak cakap tak nak pedas. Tak ada, jauh. Ha. Ada pada mamat keluar. Anda. Tak ada siapa teman. Siapa nak teman? Orang tengah makan ni, Man. Tak biar. Ha? Ini terus main aja. Yang best dalam belakang ni lah dia tinggal makan kedai-kedai punya. Kalau atas highway tu tarik nama dia kan. Tak tahu. Ada orang makan kat Renang. Orang kenyang. Nando jadi makan ke Allah. Memang tak pula. Berapa bayar ni Nando ni? Hazmi lah. Sebalik nanti kamu macam mana? Gagal letak kat dalam ke kat luar? Mati kat depan rumah gagal kan? Maka dia pun salah. Putih. Kalau kita tukar lapik, I masih salah je lah. Salah juga. Kulit buang kat dalam. Okey, kita ubah pula kepada pelakon utama. Jangan bagi nampak pelakon yang lain. Jangan seliter. Seliter. Amat. Dia ada sotong tu. Dia nak? Dia. Ini dah ya. Tak nak? Oh, itu janggut ya? Janggut. Janggut kan terdika ke? Nanti kan lah. Makan. Dia bayar hari ni kot.
Apa dia? Sebelah hari ni kot. Balik mana? Itu ya. Kenapa? Ada kerja yang buat. Lepas ni hari Rabu tu macam mana? Kau balik bila? Hari Rabu? Tahu dia. Sasa tu balik. Kan minggu ni kan. Yang check tu. Minggu lagi 1. Oh, bukan minggu ni. Ha, dia memang ingat minggu ni. Berapa bulan? Tapi itu satu. Ha. Itu untuk bawa kereta ayah nak bawa pergi ni Itu Rabu Sasa. ni. Itu Sasa. Ya. Ini kata yang Rabu tu. Ini kata. Kenapa buat bulan Rabu? Itu KL. Ha, kereta Kereta hantar. Rabu ni. Ha. Jadi kita pergi KL minggu depan. Ya. Saya tanya pasal Rabu ni. Pasal kereta lah. Ha, kereta. Hari Selasa ni ayah akan hantar kita. Ayah balik naik bayar. So, Alif balik. Siapa nombor 2? Pakai yang ni tak ada tengok. Sekejap lagi. Dia tadi tak lawa. Pelakon paling muda, tampan kacau, rambut lebat. Nampak ayam. Banyak. Kali porsi lah. Tak kenal. Mana nasi? Apa nak makan ni? Bagi. Ini dia sampai. Cakap dia ingat nak makan. Kena lah makan sekarang. Nanti akan kita ada kedai makan. Dah. Nanti kalau Umi dengan ayah pergi Kuala Lumpur nanti kamu adik-adik? Jalan naik kereta api pagi-pagi dengan Umi. Mana? Ha? Mana? Ke XCC? Ada kerja ataupun nak. Saya duduk mana? Ha? Saya duduk mana? Hari-hari je. Tak yalah, saya duduk mana? Ayah nanti jalan-jalan lah. Boleh buat apa? Video. Nak kedai mamak tu. Sekarang tak berapa sedap lah. Allahu Akbar. Tak apa, ni tak masuk video. Ni ke malam ni makan kat mana tu? Kau ni mana? Ni makan malam? Sebalik kan? Ha. Oh, malam sekarang tak makan dah? Tak. Sebelah apa ada Maggi? Maggi masak je lah. Maggi? Masak je lah. Ada dapur? Sebeli yang Maggi cup tu. Maggi goreng cup, Maggi kari, Maggi tom yum. Kadang kalau keluar makan Maggi lah. Oh, ini pasku. Ada pasir. Hidang ke? Hancur gigi ayah. Tingkat tu buka dah kan? Tingkat depan. Ha? Tingkat depan buka dah kan? Besok lah buka. Buka. Kalau ni biar 3 hari. 3 hari. Ini ada kerja tadi. Kereta tu patut kena jemur tengah panas. Oh. 2 hari. Hari ni kamu tak jemur, kamu tutup. Kau tak jemur apa lagi? Ha? Kau tak jemur apa lagi? Oh, tingkat tu kena jemur kan? Ha, lagi gam dia kering.
nak makan sotong macam ni. Apa? Ya. Ambil dah batang ini. Habis. Ha. Oh. Macam ni. Kat ujung ni keempat. Macam mana? Ni katakan. Ha. Lagi. Ha. Ini boleh buat ha. Okey lah. Dah besar pada komak Dia naik ke? Nasi umi. Dia naik ke? Ya. Kalau macam bersama. Ni minta ni, itulah ini dah ada banyak. Tak jual kan? Telur. Itu lah kan. Ada apa telur? Telur udang? Telur sotong? Dalam ni dah ada telur. Lepas tu minta lagi telur goreng. Dia bukannya, patut tanya ni goreng kering ke goreng basah. Dia bagi 2 janggut kan? Berapa ekor? Sotong ada dalam 2. 2. Lekuk harga dah 15. Tikam. Susah ni lihat. Tikam. Dia tak ada lagi pisau. Apa lah kamu ni? Betul kan? Dah gila. Macam orang kena rasuk lah kamu ni. Ni betul cakap makan. Dan lewat report ni. Yelah nak kena dipotong buang minyak ni. Dengarlah bunyi dia. Mana ada orang makan pedas? Rasuk lah. Dia cakap dia betul. Betul lah. Mana? Ini dengar balik bunyi. Dia yang dengar ni. Ini salah ke ini betul? Dah datang masuk video ayam. Jangan. Ha? Ini ngantuk Inana. So ni masuk dah makan. Dia ngantuk sebab tadi kan jalan dia slow sangat. Mai dah stay ke dalam. Sebab traffic light kan orang balik kita traffic light. Yelah, tu ke dalam ni belakang dua kereta keluar masuk. Strike ikut dalam. Kadang sentiasa kejut. Tapi kalau minyak putus saga tak jimat lah. Itu bawa. Hari kan semalam kemarin CC kan. Minyak Habatus Sauda. Minyak putus saga. CC 15. Full tank dengan 2. Tiba bila sebalik tu hilang 1 bar. Lepas tu ambil Muhammad. Ambil. Pergi rumah je semua. Sampai rumah 1 bar je. Itu sebab tank tu. Dia sebab dia punya Meter. ya, Kalau banyak dia sotong kamu. tahu Bukan minyak sangat kot. Tak tukar. sikit je. Tapi orang kata kalau bawa jalan raya tak makan minyak lah. Jalan raya lah. Itu jalan raya lah. Itu semua kereta atas apa? Masa tu long distance lah. Kalau in town memang lah. Kita berhenti kan. Memang lah. Semua kereta. Macam tu Semua kereta. Maklah kamu tukar, kamu berhenti kan. Ha? Berhenti lagi. Berhenti. Oh ya. Ha. Okay, jimat juga. Tengok cara kita bawa. Kan kita dah. Cara kita bawa tu menentukan minyak tu kuat tu tidak. Katakan tu memang habis lah. Ini tu tahu lah. Katakan kot memang habis lah. Kan memang habis. Cepat dah habis. Semua akan habis kalau guna minyak tu. Kecuali Ya, betul. kecuali kita beza sebab dia ringan. Kalau keluar UTP pakai Grab berapa ringgit dia ambil? Dari Iskandar, dari UTP ke Billion, RM10 lah. RM10 lah. Okey lah. Satu bas RM10. Ni tak RM10 ke? Kongsi lah ramai. Round table. Mari kita tengok. Nasi goreng udang. Kulit udang. Mi udang. Ni goreng sotong. Okey, habis. Habis ni dah. Okey, ayah nak kita